Majlis dengan penuh rasa hormat dan bangga ingin memperkenalkan penerima anugerah tokoh inklusif bagi tahun 2025. Anugerah ini diberikan kepada seorang murid yang menunjukkan semangat juang yang tinggi, komitmen yang konsisten dalam mengikuti kelas 3 berlian bagi subjek Bahasa Melayu. Tokoh merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik dan dilahirkan pada 6 Jun 2015. Tokoh merupakan murid berkeperluan pendidikan khas MEPK kategori autism. Antara pencapaian tokoh adalah mendapat keputusan B bagi kertas Bahasa Melayu ujian akhir sesi akademik 2025, aktif dalam sukan taekwondo dan juga sukan staking. Selain pencapaian akademik dan kurikulum, sikap tokoh yang sentiasa sopan, rajin membantu rakan serta mudah bekerjasama menjadikan tokoh contoh murid yang benar-benar menghayati semangat inklusif. Keupayaan tokoh membuktikan bahawa inklusif bukan sekadar konsep, tetapi satu amalan yang boleh berjaya melalui sokongan semua pihak serta keyakinan diri individu. Maka dengan penuh rasa bangga, marilah kita berikan temukan penghargaan yang gemuruh kepada adik Adi Ashman bin Ismail Hussein, penerima anugerah tokoh inklusif tahun 2025. Majlis mempersilakan. Diucapkan seterusnya anugerah tokoh